Saya tak ada duit. Ni apa? Saya kawan dengan perempuan tu. Menurut Kamus Jawab, buli ialah perbuatan menderak, mempermainkan atau menyakitkan hati seseorang. Antaranya ialah buli secara fizikal, lisan, sosial maupun melalui media sosial. Putri, saya minta maaf sebab saya banyak buat salah. Tak apa, saya dah maafkan. Tuan, saya Zaranya dari TVPSS Tapak Channel. Apakah pandangan Tuan tentang isu buli yang berlaku dalam kalangan murid pada masa kini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rania. Soalan berkenaan dengan tentang buli, pada pandangan saya, buli yang berlaku di peringkat sekolah sekarang ni adalah memang serius lah. Bukan sekadar sekolah, termasuk jabatan-jabatan kerajaan yang lain dan juga masyarakat boleh mengambil berat tentang hal ini. Akhir sekali pesanan saya kepada semua murid sekolah untuk melaporkan semua kejadian buli ini kepada guru dan juga ibu bapa, supaya kita dapat menjadikan sekolah ini tempat yang selamat dan juga tempat yang gembira untuk semua pelajar sekolah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusan pihak sekolah Rania sebagai wakil semua murid di sekolah SK Setapak. Terima kasih kerana hadir kepada Polis Setapak. Jika anda melihat atau mengalami kejadian buli, jangan berdiam diri. Laporkan kepada guru, ibu bapa atau mana-mana orang dewasa yang boleh dipercayai. Assalamualaikum Puan. Pada pendapat Puan, apakah peranan ibu bapa dalam membantu mencegah gejala buli? Waalaikumsalam Izara. Terima kasih kerana bertanyakan soalan. Pada pendapat saya, ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam membantu mencegah gejala buli. Ibu bapa juga perlu menjadi contoh serta menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak. Wujudkan komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Amalan mencegah buli. Pertama, berkawan dengan baik. Kedua, lakukan aktiviti yang bermanfaat. Ketiga, patuhi disiplin sekolah. Assalamualaikum Puan. Saya Izara Rania dari TVPSS Tapak Channel. Apakah peranan pihak sekolah dalam mencegah gejala buli dalam kalangan murid? Waalaikumsalam Rania. Sebagai seorang pentadbir sekolah, saya memastikan murid-murid semua dapat menjaga diri masing-masing selepas diberi bimbingan oleh guru-guru. Jadi pihak sekolah sentiasa memastikan murid dalam keadaan yang selesa berada di sekolah bagi mengelakkan buli berlaku. Jadi setiap murid perlu mengawal disiplin diri masing-masing, kerana buli itu boleh mendatangkan perkara yang tidak baik kepada setiap murid-murid sekolah. Apabila kita berpegang kepada anak yang baik lagi cerdik, membezakan baik dan buruk dan sentiasa menahan diri daripada melakukan perkara yang tidak baik dan menghormati kawan masing-masing. Mereka mendengar nasihat cikgu, mereka dapat memastikan dengan menghayati juga bacaan Al-Quran yang ustaz-ustazah perkenalkan, mantapkan di sekolah kita. Apabila kita telah sifat Iqra, menguasai Al-Quran, hatam Al-Quran, dan kita berharap pada satu masa nanti ilmu Al-Quran yang ustaz-ustazah bimbing itu menjadi pendinding apabila terfikir untuk melakukan perkara yang tidak baik. Semoga semua murid SK Setapak menjadi anak yang baik, lagi cerdik, yang boleh membezakan buruk dan baik seperti mana hasrat ibu bapa dan pihak sekolah. Terima kasih Puan atas pandangan dan nasihat yang begitu baik. Sama-sama Rania, semoga kamu terus cemerlang, menjadi anak yang baik, lagi cerdik. Mana tahu satu hari nanti dia seorang wartawan yang paling disegani, yang pastinya elak buli. Saya Izara Rania binti Zahelmi, pengacara TVPSS Tapak Channel. Katakan tidak kepada buli.